Tik-tok, tik-tok. Suara kipas yang bergerak mengikut arah jam. Suara pensel yang terapung atas kertas. Bunyi penyesalan dan harapan murid yang lain. Sungguh nostalgik akan adat hidup ini. Asher, lamanya awak pergi ke tandas tadi? Asher vanish. Tiada apa-apalah cikgu. Saya cuma sarapan berat pagi tadi. Semua orang ada rahsia dan kekuatan yang mereka enggan tonjolkan. Asher, apakah rahsiamu? Kan mudah buatku untuk meniru saja. Jadi siapa yang akan tahu? Jawapan ini A, yang ini ikatan kovalen. Sungguh mudah hidupku. Hari ni bukan hari kau, Asher. Weh, cepatlah. Cik Lee marah kalau lambat datang. Weh, Asher, tunggu. Laju-laju, nak pergi mana? Kau nak apa? Sibuklah hari ni. Tahulah murid cemerlang. Sudah, Asher. Aku tahu apa kau buat. Kau sudah malukan diri kau. Lebih-lebih lagi, ibu bapa kau. Apa kau mengarut ni? Aku tahu, Asher. Kau meniru hujan tadi. Aduh, macam mana dia tahu? Kalau mak ayah aku tahu, masak. Okey. Muka tegang. Kau masuk teater untuk ini. Mana ada? Usahlah, Asher. Aku dah laporkan kepada cikgu. Apa? Kebelakangan ini, sosok Asher semakin pudar dari pandangan. Biarlah dia. Aku ada peperiksaan yang patut aku fokus. Tu kan... Kau buat apa kat sini? Apa sebab kau tak datang baru-baru ni? Tak payah mengganggu. Kau ni sudah dah menyibuk pesan baik. Ingat bagus ke? Di bahu kecil ini terlalu banyak mimpi mati. Asher, apa kau buat tetap salah. Tapi kita harus harunginya bersama. Aku fikir aku betul saat tunjuk salah dirimu, tapi aku tak tahu luka yang kau tanggung itu di sebalik mata yang Wah, hebatnya kau, Ash. Benda ni takkan jadi tanpa bantuan kau. Terima kasih, Hafsah.